Assalamualaikum, Muhammad Faizal. Pagi ni 25 bulan 3 2025. Pokok sulung ada buah lagi tahun ni. Alhamdulillah rezeki dia bagi bunga lagi. Ni ada bunga juga. Okey, pergi ke dalam ada bunga juga. Alhamdulillah. Kali ni kita jaga betul-betul nak tengok buah dia sebesar mana. Katanya 3 kilo. Okey, turun. Pokok ni pelbagai jenis. Satu pokok ada 3-4 jenis. Ini pokok sulung saya. Masih kekal dalam pasu. Saya buat tahun 2020. Sekarang dah 5 tahun dah. Okay, sebab dulu tak berapa nak jaga. Duduk jauh. Sekarang duduk dekat. Alhamdulillah. Ni jenis lain. Yang ni jenis apple. Kalau yang kena daun lah. Okay, ni buah yang kata 3 kilo. Ini harum manis Pahang, bukan Perlis. Boleh lah. Benih mungkin daripada sana, tak tahu. Kita ambil rumah mak saudara punya, rumah jiran bapak mertua. Okey, kita pindah pada pokok yang kita buat atas tanah lah. Alhamdulillah, pokok ni pun ada pelbagai jenis juga. Salah satu dia air bunga. Alhamdulillah, buah sudah besar. Ya, perasan ada bunga. Kita tarik jauh sikit. Ada bunga. Alhamdulillah, ada buah. Kena matahari dia jadi pink. Belakang ni pun dah besar-besar. Tunggu lagi 2-3 bulan boleh dapat hasil kot. Kalau orang tak ambil lah. Ni ada pink. Dia masih ada bunga. Ya, masih berbunga lagi. Berbudi pada tanah. Ada hasilnya, Alhamdulillah. Okey, ni dalam pun ada lagi. Pokok dia tak ada setinggi mana, lebih kan dalam 2 meter agaknya. Okey, kita pusing lah. Tarik jauh sikit. Tak rugi pada tanah. Ya, ini air bunga. Yang sebelah sini kawan katanya emas hitam. Buah lebih kurang sama, tapi dia masak warna hijau juga, tapi ada belang-belang hitam. Lekat 2 biji je. Yang lain mula berbunga. Kita pusing. Baru 2 jenis tahun lepas dia keluar 3 jenis. Kita tunggu pokok yang ketiga. Ni cok kanan. Belum sampai musim dia. Alhamdulillah.